Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Pertamanya, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan daripada Allah masih lagi dianugerahkan oleh Allah kepada kita dengan nikmat kehidupan, dan mudah-mudahan dengan nikmat tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dalam arti kata melaksanakan segala titah perintah Allah, dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengharapkan mudah-mudahan dianugerahkan oleh Allah dengan nikmat kebahagiaan yang sebenar, setelah mana kembalinya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkongsian ilmu kita masih lagi membicarakan tafsir suratul Fatihah, dan masih lagi pada ayat yang kedua. Panjang sedikit uraiannya. Pada muka surat 57. Bagi yang ada risalah kopi itu boleh lihat muka surat 57. Kita ulang sedikit pada ayat yang di atas tu. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala menjadikan roh, yakni khususnya roh manusia, Allah bertanya kepada seluruh roh-roh manusia, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Sebab situ tak ada balik, jadi kena baca alastu. Dia kalau baca alasta maksud lain, kalau baca alasti pun maksud lain. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Ada istifham di situ. Istifham ni minta penjelasan ataupun ada persoalan. Bukankah aku ini Tuhan yang mentadbirkan seluruh mereka? Qalu maknanya sekalian roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkata, bahkan ni maknanya ya, bala ya, syahidana, kami menyaksikan. Itu ucapan sekalian roh. Maknanya tak kira lah sama ada dia lahir daripada sulbi orang yang beriman ataupun sebaliknya.
Sebab tu setiap anak yang lahirnya mereka itu fitrahnya adalah Islam, suci bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahirnya mereka adalah fitrah Islam. Yang mengubah kehidupan mereka itu fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Dia tengok sekeliling dia macam mana. Kalau mak ayah dia corakkan kehidupan dia sebagai orang Yahudi, maka membesar dah dia sebagai orang Yahudi. Begitu juga kalau suasana dia, kehidupan keluarga dia sebagai orang Nasrani, maka jadilah dia Nasrani. Au yumajjisani, jika dicorakkan kehidupan dia, membesar dia dalam keluarga Majusi, penyembah api, maka jadilah dia penyembah api. Tapi roh beriman lagi, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda itu adalah ikhtiari, benda pilih. Roh semua jawab, kami beriman pada Allah. Allah Ta'ala adalah pentadbir kami yang menguruskan kehidupan kami. Tapi bila keluar, ikhtiari, benda pilih. Jadi mak ayah dia pilih supaya anak ni dicorakkan kehidupan dia bagian-bagian. Jadi tak boleh kita nak salahkan pada Allah. Tak boleh kita nak katakan Allah Ta'ala jadikan saya Yahudi. Sebab benda itu pilihan. Itulah jawapan yang diberikan oleh roh yang berpandukan fitrahnya yang suci murni. Fitrahnya maknanya suci murni, beriman lagi. Sememangnya fitrah seluruh manusia itu tetap mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Di alam roh adalah waktu penyaksian. Ia bukan waktu untuk manusia beribadah kepada Allah. Waktu alam roh adalah waktu penyaksian sahaja. Ibadah ni bila mana telah bertemu dengan alam syahadah. Alam syahadah ni dunia, alam kita menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bagi panduan kepada kita. Allah Ta'ala perlihatkan kebesarannya. Jadi kita dah nampak semua benda. Jadi disitulah adanya ikhtiari pada manusia. Allah bertanya dengan menggunakan kalimah Rabb. Sebab masih lagi pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada perkataan Rabb, cuma dihubungkan dengan kalimah kum. Bila sebut kum ni ramai lah. Dia kalau ka seorang, kuma dua orang, kum ramai. Sama juga kalau perempuan ki. Kalau sebut Rabbuki, Rabbuka lain. Kalau Rabbuka Tuhanmu lelaki, kalau Rabbuki Tuhanmu perempuan. Tapi kalau untuk dua orang sama, Rabbukuma, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau ramai, Rabbukum lelaki, Rabbukunna perempuan. Tapi kalau sebut Rabbukum di sini adalah merujuk kepada keseluruhannya, lelaki dan perempuan. Jadi kalau kita baca Quran pun ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pengkhususan untuk orang perempuan. Macam dalam surah Maryam, kena tengok elok-elok. Sebab bila mana diceritakan tentang kisah Maryam, maka yang dia punya domir tu, kata ganti nama tu, kena tengok elok-elok. Watahharaki Rabbuki, dia balik bawah. Yang baca ka sebab banyak ayat sebelum tu kita jumpa ka belaka. Jadi Maryam bukannya lelaki, dia perempuan. Jadi bicarakan tentang kalimah Rabb yang bererti Tuhan yang mentadbir. Tidak ilah yang bererti Tuhan yang disembah. Tidak disebut ilah. Sebab bila disebut ilah ni, dia boleh berbilang-bilang. Sebab tu kalau kita lihat di dalam tafsir surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas,
dia ada Rabb, ilahin nas, ada ilah, ya. Kemudian ada malikin nas, dia mula Rabb, kemudian malik, kemudian ilah, ya. Padahal semua pada manusia, ya. Tapi ada beza, ya. Kalau Rabb ni maknanya yang tertentu mentadbir sekalian manusia, bukan manusia sahaja, bahkan sekalian alam. Bila mana ilah ni Tuhan yang disembah. Waktu kita melafazkan syahadatain, asyhadu an la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah. Dia tidak disebut la Rabb, dia tak sebut la Rabb, disebut la ilaha. Sebab yang disembah itu hanyalah Allah, ya. Beza dengan Rabb. Rabb ni mentadbir, mengendalikan, menguruskan segala-galanya, ya. Sebab itu bagi orang beriman, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah, ya. Bila sebut ilah tu pula berbilang-bilang pula, ya. Sebab tu kita waktu kita melafazkan tahlil contohnya, ya. Jangan diputuskan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kadang diputus lah. Padahal ilaha tu satu perkataan, ya. Itu kena jagalah. Walaupun dia tidaklah sampai i'tiqad kita, memanglah kita kata tidak ada Tuhan selain daripada Allah, betul lah, ya. Tapi dikhawatiri kalau dibiasakan demikian, maknanya memutuskan kalimah tersebut. La satu, ilaha satu, ya. Kemudian illa satu, ada lain-lain perkataan, ya. Apabila roh telah dimasukkan ke dalam jasad, kemudian dilahirkan ke muka bumi, maka bermulalah penghidupan manusia di alam syahadah. Baru bertemu kita dengan alam syahadah. Diciptakan dulu roh, kemudian dibekalkan oleh Allah ke dalam jasad, ya. Masuk roh ke dalam jasad, barulah dilahirkan kita. Dia tak lahir roh saja, dia akan lahir jasad yang ada padanya dengan roh, ya. Baru ni pun ada isu juga tentang roh ni kan, Allahu Akbar, ya. Dia roh ni makhluk, sebab ada dihuraikan fanafakhtu fihi min ruh, ya. Jadi ada huraian dia kata roh tu bukan makhluk. Mungkin dalam salah memahami akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ya. Jadi al-fadil kita telah dipanggil oleh pihak yang berautoriti dalam menghuraikan semula salah faham tersebut. Dia roh pun makhluk Allah Subhanahu wa taala, benda ataupun yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut ma siwa Allah, semua itu adalah makhluk. Yang tidak makhluknya khaliq hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baru-baru ni lah, kalau tak ada maklumat tak mengaku. Sebab tu saya bawa itu kecoh juga daripada kalangan para asatidah, kenapa boleh keluar kenyataan roh itu bukan makhluk. Dan bila seseorang itu telah mencapai umur baligh, ia pun ditaklifkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Taklif itu bahasa Arab, bahasa Melayu dipertanggungjawabkan. Dia sebenarnya bahasa Arab tapi telah dimelayukan. Jadi kalau disebutkan ditaklifkan sahaja, dikhawatiri ada yang tak tahu apa itu taklif itu, Ustaz, ya. Taklif itu dipertanggungjawabkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu pun bahasa Arab juga, bahasa Melayu syari'. Syari' ini jalan, ya. Benda yang telah ditetapkan oleh Allah Taala, laluan untuk kita, ya. Cuma kita sebut syariat, fahamlah kira, ya. Laluan tersebut adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab itu sebut syariat Allah dan Rasulnya, panduan itu dah ada Al-Quran dan hadis Nabi.
Di dalam syariat itu terkandung perkara-perkara suruhan dan tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipatuhi lahir dan batin. Bila mana kita dah lahir ke dunia ni sampai umur balik ni cukup umur bagi orang lelaki dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i 15 tahun kebiasaannya. Bagi orang perempuan 9 tahun kebiasaannya. Cuma kalau lihat situasi zaman anak-anak kita sekarang, hak lelaki pun boleh cepat cukup umur. Faktor-faktor yang ada di sekeliling mereka. Di antara contohnya dengan sebab gadget yang ada tu. Tu kena berhati-hati, kena tengok anak kita. Jangan sampai dia dah cukup umur, kita tak tahu dia dah cukup umur dah. Sebab berlaku dalam masyarakat kita, ada yang anak dah 2-3 orang. Dia tak tahu ada mandi wajib. Dia tak tahu ada mandi wajib. Jadi masalah besar. Bila dia tak tahu mandi wajib, maknanya selama ni dia beribadat dalam keadaan tidak diterima oleh Allah. Khususnya pada solat. Sebab di antara syarat sah solat, seseorang itu mesti suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Maknanya kalau dah ada anak, beristeri dia jima', jadi jima' dia wajib mandi wajib. Tidak, solat dia tak sah. Tapi alhamdulillah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesedaran pada dia, datang majlis ilmu baru dia tahu. Jadi apa yang dia buat selama ni kena kotor lagi, kena baca. Jadi fokus kita tadi pada anak-anak kita tadi. Yang perempuan kebiasaannya 9 tahun. Orang perempuan ni dia cepat cukup umur. Tengok anak perempuan kita. Ini kewajipan pada ayah, begitu juga pada mak. Sebab mereka di bawah kita punya kepimpinan. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah bagaimana dia menguruskan di bawah kepimpinannya. Maknanya dalam skop keluarga, kita sebagai ayah, ketua keluarga akan ditanya bagaimana keadaan anak-anak dan isteri kita. Bagi orang lelaki 15 tahun kebiasaannya. Cuma saya sebut tadi, yang lelaki pun zaman sekarang ni boleh cepat cukup umur. Kadang tu dah jauh 5, maknanya 11 tahun dah cukup umur dah. Kena tengok dia dulu. Di antaranya sebab dengan mimpi seronok lah. Mimpi seronok. Jadi tanya apa, kadang tu ialah dia tak tahu benda tu kan. Tengok dia bangun awal pagi, pukul 4 pagi dah bangun, buat apa, tak tahu, dia kata seluruh basah dia. Bukan kecil, kena tanya. Bukan kecil tu, tak tahu air tu. Awak mimpi, mimpi seronok kata. Bila mimpi seronok, maknanya itu tanda yang cukup umur. Kalau kata 15 tahun pun tak datang lagi tanda tersebut, maksimum 18 tahun. Ini jumhur ulama, 18 tahun dikira cukup umur. Sama ada tanda tadi ataupun tidak, 18 tahun cukup umur. Jadi start daripada situ, wajib pada dia dengan segala suruhan Allah dan juga tegahan Allah Subhanahu wa taala. Yang fardu salat wajib dikerjakan, tak lagi tertanggung ke atas mak dan ayah. Jadi ini peranan kita lah sebagai ayah, sebagai mak. Jangan sampai mandi wajib pun tak tahu. Kita di bandar ni banyak program-program yang dianjurkan untuk anak-anak kita. Di antaranya tentang anak perempuan. Ada dibuat NGO tertentu dianjurkan program mengenali bila mana dah balik, apa yang perlu saya buat. Bukan balik tu saya dah besar lah, bukan besar saja, nak kena buat kewajipan perintah Allah Ta'ala. Sejauh mana seseorang itu berjaya melaksanakannya dengan sebaik mungkin, itulah nilai seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah.
Bila mana kita ditaklifkan dengan ketetapan tadi, maka di sinilah tempat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setiap daripada kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala bagi ruang pada kita daripada tak ada, maknanya tak wujud bagi kita, kemudian diberi ruang kehidupan pada kita, ada kita, lahir ke dunia. Nah, tujuan dia untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kami uji bagi kamu siapakah yang paling baik pada amal. Kita baca dalam suratul Mulki kan. Jadi Allah Ta'ala nak tengok siapa yang paling baik pada amal. Dan amal itu yang dikira oleh Allah ialah yang menepati syariat Allah dan Rasulnya. Tak boleh buat sendiri. Dah ada dah garis panduannya. Kalau kata boleh buat sendiri mudah. Contoh macam salat, Nabi tak suruh kita sallu, semayanglah kamu. Nabi tak suruh macam tu saja. Dia ada dia punya qarinah dia, ikatan. Kama sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Itu qarinah. Kalau Nabi suruh sembahyang saja, kita boleh reka sembahyang. Tapi tak ada qarinah dia yang diikat seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Kita tak lihat Nabi sembahyang, sahabat lihat. Kemudian sahabat perlihatkan kepada tabi'in, tabi'in lihat pada tabi'in sampai pada kita. Itu yang kita buat sekarang. Cuma nak dapatkan yang seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah tu, kena ada ilmu, bukan tengok orang buat saja. Kalau tengok orang buat saja, kadang-kadang tak sempurna pada solat kita. Itu contoh paling mudah lah, sebab bab solat ni kita tekan berkali-kali kerana itulah amalan paling utama ditanya oleh Allah pada setiap hamba-Nya. Solat ni dia tak ada kompromi. Berbeza dengan ibadat-ibadat lain. Ibadat puasa yang kita dah sebut sebelum ni, kalau kata ayah kita meninggal tak sempat habis puasa Ramadan, ada terbaki 10 hari, maka ahli waris kena gantikan puasa untuk ayah tersebut. Kalau kata ahli waris semua sibuk, tak ada masa nak ganti puasa ayah, kami ada duit boleh bayar orang untuk ganti puasa, tak ada masalah, boleh. Begitu juga dengan ibadat zakat. Tak sempat ayah kita tahun tu untuk keluarkan zakat harta dia, ahli waris boleh keluarkan zakat untuk dia. Bab badal haji ada, haji boleh ganti orang lain buat haji untuk kita. Tapi solat tak ada. Solat tak pernah kita jumpa banner, siapa-siapa nak buat badal solat telefon saya, tak ada. Kalau begitu saya di antara orang yang akan buat bisnes tu lah. Kita imam, tuan imam kita pun boleh buat. Tapi tak ada banner untuk badal solat, tak ada. Sebab apa? Solat ni dia tak boleh pindah bilik, tak boleh. Yang tadi ibadat lain boleh pindah bilik. Puasa maknanya pindah bilik lah, orang lain tolong buat. Zakat orang lain tolong buat. Ibadat haji orang lain tolong buat. Tapi solat tak ada. Sebab tu solat ni kena faham dia dulu. Bukan sekadar kita tengok orang solat, oh macam ni je solat, bukan. Sebab tu kalau kita lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, di antaranya ialah orang yang tidak menyempurnakan rukun-rukun, syarat-syarat salat yang sempurna. Maknanya wajib tahu rukun salat. Kalau kita lihat di dalam kitab fiqh, di antara syarat sah salat diletakkan di bawah tu. Yang keenam, kena tahu rukun-rukun dan syarat-syaratnya dengan sempurna. Maknanya wajib tahu. Kalau tak tahu, maka tak sah salat kita. Itu contoh benda yang paling asas pada kita semua. Jadi semua tu untuk tujuan Allah Subhanahu wa taala buat penilaian. Betul ke kamu ni hamba aku?
seperti mana yang kamu akui waktu diadam ruh dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Adakah aku ni Tuhan kamu? Semua roh jawab ya. Bila Allah Ta'ala perintahkan, buat ke tidak? Waktu bila? Waktu di alam syahadah. Nilai inilah yang disebut sebagai takwa. Hanya dengan nilai yang takwa sahaja yang menjadi harapan kepada seseorang hamba itu untuk mendapat perlindungan dan bantuan Allah sama ada di dunia dan juga di akhirat kelak. Dengan takwa. Sebab tu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak dilihat pada rupa paras, pada harta benda, tak dilihat. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Al-Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu yang ada, tak kira bangsa apa sekalipun, keturunan apa sekalipun, yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Kalau kata sebab keturunan Allah jauh itu, nak kata orang Melayu jauh. Sebab itu tak dilihat pada keturunan, tak dilihat pada bangsa. Kalau nilaian pada takwa pada bangsa Arab, bukan semua bangsa Arab bertakwa. Dan tidak semestinya hanya bangsa Arab saja yang bertakwa kepada Allah. Sebab kadang-kadang kita ni sandar, tengok orang Arab buat, dia tak boleh begitu. Panduan kita Al-Quran dan hadis Nabi, bukan hanya pandu pada orang Arab sahaja. Sama juga kalau kata kita orang Melayu ni mungkin duduk nombor 10 ke tak. Sahabat Nabi ada Suhaib Ar-Rumi, orang Rom, ada Salman Al-Farisi, orang Farsi. Maknanya tak dilihat pada bangsa. Yang dilihat oleh Allah, siapa yang paling bertakwa, yakni yang menepati kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di alam syahadah, setiap perkara akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada benda yang kita buat yang tidak ada nilaian di sisi Allah. Hatta tidur saja pun akan ada nilaian di sisi Allah. Bercakap akan ada nilaian di sisi Allah. Semua benda, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Sebab tu ayat yang selalu memberi kesan pada kita, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dia bila sebut zarrah ni, benda yang pada pandangan kita, kita tak kira pun benda tu baik buruk. Zarrah. Kalau kita nak sebut zarrah ni, atom tu kena guna alat tertentu baru nampak dia punya benda. Tapi pada zarrah dalam ayat ini lebih halus daripada benda tu. Yang pada perkiraan kita, benda ni dosa ke? Benda ni baik ke? Pada perkiraan kita begitu. Yang itu pun yarahu, Allah Ta'ala akan tunjuk. Yarahu ni dia akan nampak sendiri. Oh, rupanya yang aku buat selama ni, aku ingatkan tak dosa. Contoh, rupanya dosa. Dosa tu yang dia sangkaan dia tak nampak tu, Allah Ta'ala paparkan. Begitu juga benda yang baik yang kita anggap Allah sikit sangat benda ni yang aku buat, tapi Allah Ta'ala kira benda tu baik. Contoh dalam bab infak, belanjakan harta ke jalan Allah. Kadang malu kita orang minta sumbangan, yang ada dalam poket kita hanya 20 sen saja. 20 sen tak payah masuk. Lepas tu rasa masuk juga. Yang 20 sen tu rupanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak cerita, apa sahaja dalam kehidupan kita ni akan ada nilaian di sisi Allah. Sebab tu hilangkan salah faham dalam masyarakat. Kadang-kadang dia kata hal yang ada perkiraan di sisi Allah hanyalah pada ibadat sahaja, kehidupan tak termasuk. Tidak. Itu salah faham yang disebarkan oleh golongan-golongan yang hidupnya tidak bertuhan. Contoh macam sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu kena berhati-hati. Macam sekularisme, faham dia pisahkan agama dengan kehidupan. Agama ni hanya pada bab tertentu saja. Dalam bab solat, menguruskan jenazah, puasa, zakat, haji boleh pakai agama.
dalam kehidupan, jangan ikutlah. Tak ada kena-mengena dengan agama. Itu sekularisme. Kena berhati-hati. Sekularisme ni dia antara faham yang merosakkan akidah. Sama juga dengan liberalisme, pluralisme. Kadang nampak macam bagus juga. Macam pluralisme. Dia nak menyamakan semua agama ni sama saja dia. Semua agama mengarah ke arah kebaikan. Tidak ada agama yang tidak menjurus ke arah kebaikan. Tapi bagi orang beriman yang faham Islam, dinafikan semua sekali. Sebab apa? Allah Ta'ala hanya terima Islam saja. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya cara hidup beragama yang diterima oleh Allah di sisi Allah hanya Islam saja. Agama lain tak diterima. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang pilih cara hidup selain daripada cara hidup Islam, maka Allah Ta'ala tak terima sama sekali. Tetapi bagaimana boleh wujud kenyataan-kenyataan yang menyama semua kan agama yang ada. Tujuannya tidak lain tidak bukan nak merosakkan akidah. Kena berhati-hati. Sama juga dengan liberalisme, kena berhati-hati. Dia bila sebut izm ni, tak kira apa izm sekalipun, semua nak merosakkan. Sebab tu Nabi sebut, peringatkan kepada kita, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamasaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda ni. Bila mana kamu berpegang dengan kedua benda ni, nescaya, pasti, janji yang pasti daripada Nabi, kamu tidak akan menyesatkan manusia dan kamu tidak akan disesatkan oleh manusia, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Orang cakaplah macam mana pun, Islam begini. Orang katalah bagaimana sekalipun, saya dengan Islam. Awak buat ideologi, awak datangkan cara awak menggunakan akal, kami tolak. Sebab kami ada pada baru selamat pada akidah kita. Sebab ni sekarang ni macam-macam. Dia, saya dah sebut dah sebelum ni, di Selangor saja 54 ajaran sesat. Selangor saja, seluruh Malaysia ada 100 lebih. Separuh daripada seluruh Malaysia tu ada di Selangor. Kena berhati-hati, jangan mudah terperangkap. Waslah amal kita selama ni yang kita laksanakan, bila mana terkeluar daripada apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kena berhati-hati ya. Setiap perkataan dan amalan dicatat dengan begitu rapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak mengucapkan sesuatu perkataan melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang mencatatkannya. Kita sedia maklumlah CCTV. CCTV yang ada pada kita ni, kita takut dah buat. Allah nak curi kat surau ni, ada buat CCTV. Kita rasa takut ya. Tapi tanpa sedar, pada kita ni pun memang dah ada CCTV lah. Iaitu raqib dan atid. Dua-dua ni tukang catat. Dan keadaan mereka, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah sekali-kali derhaka terhadap apa saja perintah Allah, dan mereka akan pastikan melaksanakan semua perintah Allah. Raqib dan atid ni tak macam kita. Kita ada ketika tidur. Jadi raqib dan atid ni tak tidur-tidur, sebab mereka senantiasa non-stop. Jadi setiap orang Allah Ta'ala dah bagilah penjaga baginya. Setiap amal, setiap ucapan kita semua akan ditulis. Cuma kadang-kadang orang tanya, kenapa perlu ada malaikat? Kuliah sebelum ni pun kita dah jawab. Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaan yang ada pada dia yang maha hebat. Kalau ikutkan, tak perlu ada malaikat, Allah Ta'ala maha mengetahui dah. Jadi tidak ada satu pun amal yang kita buat, ucapan yang kita sebutkan, tidak dicatat oleh raqib dan atid.
Maknanya senantiasa berhati-hati kita. Alam syahadah bagi setiap individu akan berakhir ketika mana nyawa ditarik keluar. Bagi kita umat Nabi SAW, Nabi sebutkan umur bagi umat dia baina sittin wa sab'in, di antara 60 70. Itu majoriti lah. Kalau lebih, itu anugerah daripada Allah. Nabi sendiri pun 63 tahun. Jadi Nabi sebut siap untuk umat dia. Inilah majoritinya 60-70. Lebih tu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau minta nak panjang umur, salah tak salah, tapi minta supaya dalam keadaan melaksanakan taat pada Allah. Panjang umur tak salah. Jangan panjang umur nak rasa seronok daripada dunia. Na'udzubillah min dzalik. Segala amalan sudah tidak diterima lagi, hatta pintu taubat pun sudah tertutup rapat untuknya. Kalau dah sampai waktu dikerongkong, dah tak ada dah. Yang orang kita sebut waktu dah nazak dah. Dah nazak dah, waktu tu pintu taubat pun dah tutup, tak ada dah peluang. Sebab tu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau manusia itu nampak waktu dia masih hidup dengan kurniaan nikmat daripada Allah, nescaya dia akan berubah-ubah nak buat. Tapi benda tu tak nampak waktu hidup. Nampaknya waktu bila? Waktu sakaratul maut, hampir dengan mati, itu baru nampak. Yang kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut manusia minta supaya ditangguhkan ajal dia, kalau boleh sikit je lagi masa. Tujuan untuk apa? Untuk bersedekah, nak buat amal baik. Tak adalah tujuan lain. Tak ada pula nak cerita tentang nak cari dunia lagi, tak ada. Ya Allah, kalau boleh panjang umur sikit je lagi, aku nak harta yang ada pada aku ni semua untuk Islam. Tapi tak ada dah peluang. Fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Aku nak bersedekah supaya aku ni termasuk daripada kalangan orang-orang saleh, orang baik. Tapi peluang tu tak ada. Sebab dah bagi lama dah. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tak digunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selagi nyawa belum sampai ke ghargharah. Ghargharah itu bahasa Arab, yakni dihalkuman. Waktu dah sampai nazak tu, waktu tu tak ada. Sebelum daripada tu, kalau nak dibuat. Inilah saat yang terlalu mencemaskan, kerana kita tidak pernah mengetahui bilakah masanya nyawa kita akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang tak tahu. Yang tahunya Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bila فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila sampai ajal, masa yang telah ditentukan oleh Allah bagi seseorang hamba, tidak akan dilewatkan walaupun sedetik, tidak dipercepatkan walaupun sedetik. Bila masa tersebut? Tak tahu. Kalau tahu, tidak akan ada manusia yang buat maksiat tadi. Contoh, minggu depan saya mati dah. Duduk dalam masjid, tak keluar-keluar daripada masjid. Bila tahun kita punya tarikh kematian, tahun 2026, tahun ni start lah. Sebab tak masa mati, tak tahu. Jadi Allah Ta'ala jadikan sedemikian di antara rahsia Allah. Rahsia Allah supaya nak tengok mana manusia yang benar-benar beriman, melaksanakan perintah Allah. Cuma berita kita pasti akan mati tu ada. Bila mati tak tahu. Itu beza kita dengan binatang. Binatang ni memang tak ada berita dia akan mati. Tak ada berita sampai pada dia. Kita berita ni melalui mana? Melalui Al-Quran. Nabi sampaikan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebab tu kalau kita tengok kehidupan binatang, dia kira makan. Makan tidur, bangun tidur, makan lagi. Dia tak berhenti, tak tahu bila dia mati.
Dia tahu mati waktu bila? Kalau lembu kebiasaannya waktu wajib korban. Sebab tu makruh kalau kita perlihatkan waktu kita sembelih kawan dia perlihatkan kepada dia. Dia rasa aku korban pun mati. Waktu tu baru tahu. Sebelum tu tak ada berita dia akan mati. Jadi kita manusia ada berita kita akan mati. Cuma tak tahu bila. Ketika mana nyawa telah keluar daripada jasad, maka bermulalah alam barzakh. Di alam barzakh ini bukan lagi waktu untuk beramal ibadah, dah tak ada dah. Kalau amal yang kita buat waktu kat dunia saja. Alam barzakh tu kalau ada amal kat dunia yang kita sebut sebagai jariah tadi, maka dapat. Kalau tak ada yang tu, tak ada. Jadi pastikan ada jariah yang mengalir pahalanya walaupun kita dah mati. Waktu ini adalah waktu perhentian sementara sebelum manusia itu bermusafir, maknanya meneruskan perjalanan. Disebut hentian tadi. Yang lebih panjang dan jauh lagi iaitu alam akhirat yang tidak ada penghujungnya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabat Nabi, merangkap sepupu Nabi, merangkap menantu Nabi. Di saat akhir hayatnya, ketika mana ia sedang berhadapan dengan saat-saat kematian, ia menangis terisak-isak sehingga hairan para sahabat yang lain, lalu bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapakah Tuan menangis? Adakah Tuan khawatir untuk berhadapan dengan kematian? Pada Sayyidina Ali tanya macam itu. Sahabat-sahabat lain tengok menyaksikan Sayyidina Ali hampir dengan waktu kematian dia menangis banyak. Lalu apa dijawab oleh Sayyidina Ali, tahukah kamu bahawa perjalanan di hari akhirat itu terlalu panjang, sedangkan bekalan yang dibawa oleh Ali terlalu sedikit. Itu Sayyidina Ali. Aku takut bekalan yang sedikit ini tidak mampu menanggung perjalanan yang sangat panjang itu. Jadi apa yang nak dibawa? Jadi Sayyidina Ali nak buka minda sahabat-sahabat lain. Bukan kata nak buka minda sahabat saja, begitu juga pada kita. Dalam kitab ni sebelum ni pun dah disebut tentang Sayyidina Umar ni. Setiap kali nak solat menggeletar badan dia nak solat. Kita solat je lah. Menggeletar sebab apa? Sebab takut kalau solat je ni Allah Ta'ala tak terima. Menggeletar dia sebab apa? Sebab dia rasa takut pada Allah. Apa yang disebut pada solat sebelum dia tu tak dibuat lagi dalam kehidupan dia. Sampai tahap kita solat selalu ya Allah. Kita rasa solat cukup 5 waktu dah tu. Tapi beza dengan solat para sahabat. Sama juga menangis sahabat ni bukan sebab takut. Dia rasa bekalan yang dia nak bawa ni, nak mati ni, terlalu sedikit, padahal dah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya. Dia disebut 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah ketika mana mereka masih hidup. Di antaranya Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali yang telah dijamin syurga pun merasa cemas untuk berhadapan dengan hal yang sangat panjang itu. Betapa pula kita ni muhasabah bersama. Di alam barzakh ini ia telah menjadi satu ketentuan di mana tempat tinggal manusia itu adalah kuburan. Maknanya ditanam kita dalam tanah lah. Orang tak biar kita tempat lain, biar masuk dalam tanah. Di alam kubur inilah manusia akan menunggu bakal datangnya hari akhirat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur itu sama ada ianya merupakan salah satu daripada taman-taman syurga ataupun salah satu lubang-lubang daripada api neraka yang saya sebutkan tadi. Sebab tu sahabat kan, sebab penantian nak bertemu dengan perantian yang terakhir tu jauh lagi daripada Nabi Adam AS dulu. Apa jauh. Jadi tak tahu berapa lama bekalan yang dibawa bagaimana. Orang yang menunggu ini telah mendapat keputusan daripada apa yang telah dikerjakannya sewaktu di alam syahadah dulu. Waktu alam barzakh ni pun dah ada balasan daripada Allah. Sebab tu kalau kita lihat di dalam surah As-Sajdah tu, penyesalan bagi orang yang buat dosa. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jikalau diperlihatkan kepada penjenayah-penjenayah, maknanya mujrim ini penjenayah, orang buat dosa, Allah Ta'ala perlihatkan pada mereka, khususnya di alam barzakh dah diperlihatkan tempat dia dapat nikmat syurga ataupun sebaliknya. Jadi bila mana Allah Ta'ala perlihatkan pada mereka dengan sebab maksiat mereka tu, mereka minta pada Allah, Rabbana absarna, ya Allah kami nampak dah ya Allah, wasami'na, kami dengar dah ya Allah tentang jerit pekitnya penghuni neraka, suka dianya penghuni syurga. Yang penghuni syurga sekolah, yang ahli neraka jerit pekit mereka, minta tolong. Farji'na na'mal salihah, kami nak balik semula ke dunia ya Allah. Tak ada dah, berada di alam barzakh pemisah dengan dunia, tak boleh dah nak balik, nak balik semula ke dunia tu untuk apa? Na'mal salihah, kami nak jadi orang baik. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin dah. Padahal kat dunia ada dah penjelasan daripada Al-Quran dan hadis Nabi ada. Cuma waktu kat dunia alam syahadah tak yakin benda ni. Sebab tu perkara-perkara syariat ni kita wajib yakin. Padahal tu ayat Quran, setiap subuh Jumaat kalau dibaca kita akan dengar ayat tu dibaca, sebagai muhasabah untuk saya dan kita semua. Orang yang patuh akan segera mendapat kebahagiaan dari alam barzakh lagi, sementara orang-orang derhaka akan segera merasai akibat daripada perbuatannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan pada kita pada perhentian yang ketiga, yakni alam barzakh, dan dengan nikmat-nikmat syurga Allah. Sesudah dari alam ini, maka masuklah manusia itu ke alam yang kekal abadi, iaitu alam akhirat. Yang itu insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang.